Pagi guys, kalau kita berada di kampung Temiang Semenjana, mau naik di bukit sana, atas bukit tu ambil buah durian. Kampung Temiang, Padang Bulan, ada rumah panjang, tu rumah panjang juga. Jam pukul 6 pagi, sejuk. Boleh ya, dah ambil dulu. Durian guys. Selamat pagi. Ada di bawah pohon durian nih. Durian. Buah tak banyak. Sayang kau tak ambil. Musim ni tak apa bagus buah. Iya, tak banyak lagi. Seminggu ni mungkin habis. Seminggu, 2 minggu, seminggu. Ni dah hingga yang ni hingga ni. Dah hingga ni. Wasir tadi. Tadi. Dia dapat 5 biji. 6, 7, 8. 9, 10, 11.
Ya. Mana tu? Ini cuci dulu. Ini cuci. Buahin daun dulu. Boleh kami 4 mau pergi nuan liman. Si 20 gigi semua. Buah nanti menyoh lagi. Dah gambis. Ciru jang, buah bulu-bulunya, daun-daun. Tuang pas semua nuannya. Oh, nuan mayong lagi. Cukup agak sedap. Tu 2 3 4 5 6 7 8 yang 10. Tu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 biji. Ini boleh. Kami 4 pagi tu. Buah dah kat ujung-ujung. Pokok tu yang banyak tu. Dan tampuk panjai tu. Pokok lebih besar, dahan banyak lagi, buah dah banyak sikit. Tampuk panjai megang. Lagi penuh. Pemain Real Madrid tu enggak hanya Rian. Siapa pemain Real Madrid minat nan? Hah? Pemain Real Madrid minat nan siapa? Petois. Petois. Tois. Nampak kamu pok nurun ke baru. Dah boleh buah. Untuk suasana ni musim buah. Kita ikan nurun padang mendak pun buah, mendak buah bisikan nak. Anang ngarap kabar berita di hari anak-anak tahu pokok buah macam mana, mana pohon buah itu yang penting. Jangan hanya dengar kabar berita musim buah, mesti mau tengok pokok buah, lu tahu kenal pokok buah datuk nenek moyang. Tebas buah yang dibiar pak. Especially penuh gelayan yang naik atas pokok tu mau dipotong. Orang ni generasi muda ni dia belajar, dia tahu pokok-pokok buah. Datuk dia punya ni. Kalau pergi pohon buah kita tengok sendiri ada dia buah baru puas hati. Banyak ke tidak dia punya buah. Ini bisiknya jual 2 giga, 2 jual belanja. Ini dahannya dan mabokin. Nang gak diakin baring baru golek-golek. Pokok ni dah ada sikit buah dia tinggal yang tampuk panjai ni. Belanjin mayuh gimana? Ngiga akin 2 giga baru dia. Labokin batu baru dia. Tu gi jual 2 gi bisi tu. Yang lain tu tinggal tumpuk-tumpuk. Selesai ini. Pok fly.
Ya, doai jual berasi banyak. Doai awal doai kita pila jual kan. Guys, kami ngepot turun mulai nah 22 biji. Oke juga lah, musim ini memang tak berapa buah, tak menjadi sangat, punya isi pun tidak elok-elok. Tidak seperti kalau dia memang musimnya bagus, isi memang musim ini tidak apa-apa. Orang tua tiada lagi, jadi kita inilah yang diamanah untuk menjaga, tebas buah-buahan, pokok buah-buah yang dia tanam, peninggalan dia. Generasi kita, anak-anak tu, dia akan mewarisi dan menjaga, mengumpul buah di hari ini. Oke, terima kasih nonton Tamak Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tamak Channel, cari buah kampung Temiang, Air Kesik ini, kebun buah Air Kesik, atas Rumah Panjang, Kampung Temiang, Semunjan. Perjalanan dari rumahnya sana tadi mungkin dalam 10 menit. Balik ini turun. Pergi tadi ada mendaki sedikit bukit lah, tidak tinggi sangat. Ini redop bawah pokok-pokok kayu, pokok buah-buahan. Dusun kampung. Macam jenis buah cempedak, langsat, belimbing, terang. Durian paling banyak. Buah lain tak ada menjadi buah langsat sedikit ya. Belimbing tak ada, buah manggis pun tak ada. Musim tidak menentu. Musim tahun ini tidak berapa bagus. Kita nak sampai dekat belakang Rumah Panjang. Bunyi ayam berkokok. Kebun dusun menunggu buah durian.
orang punya, orang ini dekat rumah panjang, senang ambil buah. Jauh-jauh tu agak mencabar sikit. Sampai kawasan kampung. Lori membeli durian. Kampung Temiang, Rumah Panjang. Dulu dia pakai kayu asli, sekarang dah berubah. Nah, sebuah lagi Rumah Panjang. Lori toke buah, membeli buah ni. Tidak jual. Dia tanya tu mau jual tidak? Tidak jual. Kita makan. Kalau dah lebih nanti boleh jual lah. Itu belanja poket anak-anak. Padang bola. Tebingan kampung pokok durian, banyak pokok durian atas sana tadi. Rumah kita ke ujung, kebun durian atas sana tadi. Oh, atas tu tadi. Rumah Panjang. Dah sampai, nak sampai kat rumah kan. Buah durian ada 22 biji lah. Balai Raya Kampung Temiang. Jalan lagi ke pasar, keluar kampung. Jom hena simpang pergi ke pasar 9, pergi ke Jalan Punda. Penuh, lagi bisik din menyuh. Jangan ngambil kan. Nah, mes dia baik kami. Tampo baru di mana? Baik,